10 rahsia Boboiboy sopan. Nombor 1. Idea transformasi Boboiboy sopan datang daripada Kuali yang telah membuat lakaran nota dalam buku resepinya. Betapa hebatnya Kuali sebagai tukang masak yang mampu menterjemahkan kebolehannya mencipta resepi untuk digunakan dalam pertarungan di alam nyata. Mungkinkah ada idea-idea fusion lain dalam buku resepi Kuali ini? Nombor 2. Tenaga solar dan tenaga angin sebagaimana yang kita tahu adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui ataupun dengan kata lain renewable energy yang mesra alam. Dengan itu, Boboiboy yang sudah kehabisan tenaga akibat pertarungan sebelum ini pun masih mampu bertukar kerana transformasi ini menggunakan energi secara efisien. Nombor 3. Ini sangat berlainan daripada fusion-fusion Boboiboy sebelum ini yang terlalu boros tenaga. Lihat sahaja Boboiboy gentar yang tak dapat berfungsi selagi dia tidak recharge tenaga. Dan lihat sahaja Boboiboy Supra yang menyebabkan penggunanya lemah longlai, malah pingsan selepas beraksi. Inilah keistimewaan Boboiboy sopan yang tidak perlu menghadapi kesemua masalah tersebut. Nombor 4. Seperti mana setiap transformasi yang melibatkan elemen cahaya, Boboiboy sopan juga boleh bergerak laju sekelip mata. Sebelum ini ada lompatan cahaya milik Boboiboy sopan. Ada juga gerakan Supra milik Boboiboy Supra. Kini kita ada gerakan cahaya sopan yang bergerak dalam kelajuan ringan sehingga meninggalkan efek imej bayangan di belakangnya. Nombor 5. Serangan terhebat Boboiboy sopan adalah sejenis tembakan padu daripada kerisnya yang telah bertukar menjadi sebilah keris cahaya yang besar. Tembakan berunsur cahaya memang selalu dibuat oleh Boboiboy sebelum ini dan selalunya amat dahsyat dengan kerosakan maksima seperti yang kita lihat dengan tembakan gerhana solar, tembakan super supra dan juga tembakan sori berduri. Akan tetapi, tembakan Boboiboy sopan ini lain sedikit kerana ianya lebih berfokus kepada sasaran tanpa mengakibatkan letupan dan kerosakan besar di sekeliling. Pun begitu, mangsa yang terkena pancaran ini langsung terhapus lenyap tanpa meninggalkan secepis sisa zarah pun. Bayangkan jika ia mengenai makhluk hidup dan bukan robot, pasti ngeri akibatnya. Rasanya Boboiboy pasti tak sanggup membunuh orang dengan sedemikian rupa. Nombor 6. Akan tetapi, keistimewaan terbesar Boboiboy sopan sebenarnya adalah kebolehannya untuk mengalahkan jiwa pihak lawan tanpa perlu berlawan. Boboiboy sopan boleh memanipulasi emosi seseorang untuk berasa tenang, menggunakan angin sepoi sopan yang dikipasnya menggunakan kipas sopan, hasil transformasi kerisnya. Dan dalam episod 4 Baraju ini, ada satu lagi unsur yang boleh efek emosi seseorang iaitu buah beri biru beracun yang membuat orang yang memakannya riang tertawa. Tapi yang itu fatal dan membawa kepada kematian jika tidak dirawat. Nombor 7. Sebagai transformasi yang bertemakan pendekar tradisional Nusantara, Boboiboy sopan dilihat berpantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang menariknya, Feng pun sama dilihat ikut berpantun. Mengayuh sama di tangan, perahu sama di air. Nampaknya memang Feng bersungguh-sungguh belajar tradisi masyarakat bumi biarpun dia seorang alien. Feng fasih dalam pelbagai bahasa bumi, malah budaya dan pantun Melayu pun dia mahir. Nombor 8. Rupa keris dan mod kipas Boboiboy sopan versi animasi lain daripada versi komik. Dalam komik, ia lebih bersifat mechanical. Manakala dalam versi 3D, ianya lebih bersifat tenaga aura. Manakala untuk transformasi kepada keris cahaya besar, lebih kurang sama sahaja untuk kedua-dua versi. Nombor 9. Transformasi tahap ketiga untuk Boboiboy Nova dan Blizzard dihentikan oleh Feng sebelum ianya terjadi sepenuhnya. Dalam komik, Feng menghentikan pertarungan Boboiboy menggunakan sotong kurita bayang dan kemudian memarahi Boboiboy. Dalam versi animasi,
Kedua-dua Bobo Boy dipegang oleh Rokta Roka dan atuknya, kemudian dimarahi dan ditampar oleh tangan bayang Fang. Nombor 10. Karipak beri yang dibuat oleh Kuali dan Rokta Roka sangat sedap dan digemari semua orang. Nampaknya dalam dunia Bobo Boy ini, karipak merupakan kuih universal seantara galaksi yang digemari semua pihak termasuk alien dan robot. Lihat sahaja makeup bot sebelum ini yang sangat tergila-gilakan karipak.